Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita berpeluang untuk menyambut bulan Syawal yang penuh keberkatan ini. Setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan, kini tibalah masanya untuk kita meraihkan kemenangan dengan penuh rasa syukur dan keinsafan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin kepada seluruh warga sekolah SESIX, termasuk guru-guru, staf, pelajar dan juga ibu bapa. Semoga Hari Raya ini akan membawa kebahagiaan, ketenangan dan perpaduan kepada kita semua. Dalam meraihkan Syawal, marilah kita terus mengamalkan nilai-nilai murni yang telah dipupuk sepanjang Ramadan, seperti sifat sabar, rendah diri, kasih sayang dan saling memaafkan. Semoga semangat ini terus mekar dalam kehidupan seharian kita, sama ada di sekolah ataupun di rumah. Saya juga ingin mengingatkan agar kita sentiasa menjaga adab dan bersederhana dalam berhari raya, serta mengutamakan keselamatan, terutama dalam perjalanan pulang ke kampung. Akhir kata, saya mendoakan agar ukhuwah yang terjalin dalam komuniti sekolah kita ini semakin erat dan bawa kebaikan berpanjangan. Marilah kita sama-sama melangkah ke hadapan dengan semangat baru untuk terus cemerlang dalam pelbagai aspek kehidupan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.